Cahaya lilin menari-nari. Di hadapanmu duduk seorang lelaki. Dia baik. Setiap perkataannya dibalut kejujuran. Setiap senyumannya tulus. Dia menepati semua senarai semak yang kau tulis dalam diari remajamu. Pekah, lucu, hormat. Dia adalah jawapan kepada semua doa yang pernah kau bisikkan dalam gelap. Jadi mengapa, di sebalik semua ini, kau rasa satu kedinginan yang aneh? Kenapa ada suara dalam kepalamu yang menjerit lari? Kau senyum, kau ketawa pada jenakanya. Tetapi di dalam, kau sedang membina dinding. Batu bata kekeliruan dan penolakan yang tidak dapat kau jelaskan. Ini bukan kali pertama kau teringat yang lain. Lelaki-lelaki baik yang kau tolak. Seringkali demi seseorang yang menawarkan drama, ketidakpastian, seseorang yang perlu diperbaiki. Kau fikir kau rosak. Kau fikir mungkin kau tidak layak menerima kebaikan. Tetapi kebenarannya jauh lebih rumit dan lebih menakutkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi, satu bentuk pengaturcaraan halus yang ditenun ke dalam fabrik budaya kita, terutamanya melalui lensa feminisme moden yang telah diputarbelitkan. Naratif ini dalam bentuknya yang paling popular dan disalah tafsir tidak lagi mengajar tentang kesaksamaan. Ia secara rahsia mengajar bahawa nilai seorang wanita terletak pada kekuatannya untuk bertahan dalam hubungan yang sukar, bertahan dalam menghadapi lelaki yang rumit, bertahan dalam drama. Kerana dalam perjuangan ada pengesahan, ada cerita untuk diceritakan. Lelaki baik tidak menawarkan perjuangan ini. Dia menawarkan kedamaian. Dia menawarkan pelabuhan yang selamat. Dan di sinilah letaknya paradoks yang kejam itu. Bagi seorang pahlawan yang telah dilatih untuk berperang, kedamaian terasa seperti kebosanan. Atau lebih teruk lagi, kekalahan. Feminisme pop budaya telah mencipta arketip wanita kuat yang ikonik. Dia bebas, dia garang dan dia tidak memerlukan sesiapa. Tapi di sebalik imej ini, ada satu subteks yang berbahaya. Jika anda menerima pertolongan, anda lemah. Jika anda menerima penjagaan, anda tidak lagi bebas. Lelaki baik itu, dengan keinginannya yang tulus untuk menyokong dan menjaga, secara tidak sedar dilihat sebagai ancaman kepada identiti pahlawan ini. Kebaikan disalah tafsir sebagai percubaan untuk mengawal. Kestabilan disalah anggap sebagai penjara yang membosankan. Cintanya yang mudah terasa terlalu mudah, seolah-olah ia tidak diperolehi melalui penderitaan. Fikirkan tentang ini. Dalam filem, dalam novel, kisah cinta yang hebat selalunya penuh dengan halangan. Lelaki yang jahat tetapi boleh berubah. Lelaki yang emosinya tidak stabil tetapi penuh semangat. Mereka adalah projek, satu cabaran. Dan apabila wanita itu menyelamatkan atau mengubah mereka, ceritanya berakhir dengan kemenangan. Dia telah membuktikan nilainya melalui usahanya. Lelaki baik tidak memerlukan penyelamatan. Dia sudah lengkap. Dia tidak menawarkan projek. Dia menawarkan perkongsian. Dan bagi minda yang diprogramkan untuk memperbaiki, ini terasa seperti tidak mempunyai tujuan. Ini adalah kecanduan cabaran. Kepercayaan bawah sedar bahawa cinta yang tidak perlu diperjuangkan adalah cinta yang tidak bernilai. Mari kita lihat satu kes. Maya, seorang peguam yang cemerlang, seorang wanita yang dilihat oleh semua sebagai lambang kekuatan. Dia berkencan dengan Adam, seorang arkitek yang baik hati dan stabil. Adam memujinya, menyokong kerjayanya dan memberinya ruang tanpa drama. Rakan-rakannya cemburu. Secara logiknya, Maya tahu dia telah menemui sesuatu yang istimewa, tapi dia mendapati dirinya bosan. Dia mula mencari kesalahan Adam. Dia terlalu mudah dijangka. Dia tidak mencabar saya. Apa yang dia tidak sedari ialah dia tidak bosan dengan Adam. Dia bosan dengan ketiadaan adrenalin, hormon stres yang telah dia kaitkan dengan cinta dan semangat. Hubungan-hubungan toksiknya yang lalu telah melatih otaknya untuk menganggap kortisol dan adrenalin sebagai bahan kimia cinta. Ketenangan bersama Adam terasa hambar kerana ia tidak mencetuskan tindak balas lawan atau lari yang biasa. Akhirnya, Maya mensabotaj hubungan itu. Dia menuduh Adam tidak cukup bersemangat, tidak cukup lelaki dan pergi. Beberapa bulan kemudian, dia kembali bersama seorang lelaki yang
penuh semangat. Seorang artis yang tidak stabil dari segi emosi yang membuatkan hidupnya sentiasa di hujung tanduk. Dia berasa hidup semula, tidak menyedari bahawa dia hanya kembali kepada ketagihannya. Kisah Maya bukan unik. Ia adalah gema yang didengari dalam kehidupan ramai wanita yang telah termakan naratif perjuangan adalah mulia. Ini adalah pendedahannya, titik perubahan. Kau tidak membenci lelaki baik. Kau takut akan kedamaian yang diwakilinya. Kau tidak menolaknya. Kau menolak versi dirimu yang tidak perlu berjuang untuk membuktikan kewujudannya. Versi dirimu yang boleh menerima kebahagiaan tanpa rasa bersalah. Guru bayangan feminisme popular telah berbisik kepadamu bahawa kelembutan adalah kelemahan, bahawa menerima adalah menyerah. Ini adalah pembohongan terbesar. Kekuatan sejati bukanlah keupayaan untuk bertahan dalam badai. Ia adalah keberanian untuk memilih pelabuhan yang tenang dan berkata, di sini saya selamat, di sini saya boleh tumbuh. Membenci lelaki baik adalah simptom. Penyakitnya adalah ketakutan terhadap kebahagiaan yang tidak rumit. Ketakutan bahawa tanpa drama, kau tidak lagi menarik, tidak lagi kuat. Langkah pertama untuk sembuh adalah dengan mengakui pengatur caraan ini. Untuk melihat lelaki baik di hadapanmu bukan sebagai penamat cerita, tetapi sebagai permulaan yang sebenar. Cabarannya bukanlah untuk memperbaiki dia, tetapi untuk menyah program dirimu sendiri. Untuk belajar bahawa menjadi yang dijaga tidak membuatkanmu kurang berkuasa. Ia membuatkanmu bernas. Jadi, lain kali kau duduk berhadapan dengan lelaki baik dan rasa mahu lari, berhentilah. Tanya dirimu, adakah kau lari daripadanya atau kau lari daripada kemungkinan kebahagiaan yang aman?